Iran, kan, ada satu konsep yang dia juga kerajaan Syiah ni kan, ada konsep tentang hilal Syi'i yang membentuk satu proxy state kan, berbentuk bulan sabit. Dan Iran kan Iran akan menjadi center kepada kelompok proxy state kan, di Syria, di Iraq, di Yaman sebagainya. Dan ya, kalau ikut Netanyahu dia sebut ini sebagai the autocracy regime kan, the autocracy doctrine yang ada pada Iran kan. Cuma pada saya, dan itu sebenarnya memerlukan kita untuk faham macam mana agenda pertembungan agenda dalam pertembungan agenda dalam ketamadunan ini yang diterjemahkan dalam taktikal yang lebih kecil macam perang dan sebagainya kan. Patut tak pelik kalau kita tengok statement yang US sebut kepada Turki kan, macam apa yang sahabat kita sebut tadi kan, macam nak kuatkan negeri Islam. Turki antara negara yang membuat inisiatif tersebut kan. Daripada perang Iran ni kan, Turki mula mengumpulkan, cuba untuk mewujudkan coalition baru kepada negara-negara Islam yang ada, dan US menganggapnya sebagai satu signal pemberontakan di Timur Tengah. Kata kalau Turki teruskan coalition tersebut kan, maka dan selepas Iran selesai, maka kami akan pergi serang Turki pula. Kenapa dia sebut macam tu kan? Sebab kan Turki sendiri ada satu konsep, ada satu blueprint yang sedang buat juga kan di Timur Tengah, iaitu Neo-Ottomanism, untuk mewujudkan semula Khilafah Uthmaniyah kan, satu rangka Khilafah Uthmaniyah yang pernah wujud sebelum ni kan, untuk dibangunkan semula di Timur Tengah kan. Dan ini kan satu bibit-bibit awal lah yang mana US tengok bahawa kata ini akan bergerak ke arah ini. Jadi awal lagi dah bagi warning kan. So kepada kawan-kawan yang nak bincang lanjut, nak faham lanjut, dan boleh baca buku Latar Geopolitik Dunia ni. Boleh dapatkan di mana? Beg kuning, hijau, putih, kuning dan sebagainya lah.